Pala tahu jalan-jalan episod ke-33. Awal mula. Awal mula. Dekat pasal nombor besar ni. Aduh. Asyik muka bayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala tahu jalan-jalan episod yang ke-32. Weh, gila weh. 32. Liga kita berapa game Oh, ada satu game yang aku tak cover. Sabar. Sebab tak pergi. Duit tak ada. Bukan aku tak ada duit. Pahang tak ada duit. Aku steady je. Kan? Okey. Lawanan terakhir. Pahang Penang. Tak kisahlah apa pun keputusan hari ni. Aku nak game cantik dan ramai yang mengharapkan untuk perlawanan malam ni adalah kesempatan utama untuk final. Kita saksikan adakah benar ataupun ia hanya sekadar pelengkap jadual. Cuma sekarang ni isu dia baru 11,266 tiket untuk final bagi pasukan Pahang. What? Come on guys. Total 33,600. Ini Allah. Nak buat Mozart Tifo tu yang angkat turun. Betul nak angkat Tifo lagi pun tak lepas weh. Takkan nak angkat. Tak faham kan korang. Dah pergi final dah kot. Apa lagi kau nak? Memanglah lawan JDT. Nak cakap okey lawan JDT kalah. Bola tu bulat lah. Tak adik. Weh. Kerih. Aku sakit krem. Bodoh sakit. Esok ada game. Hari ni krem dah. Aduh sakit bodoh. Tak apa. Yang penting tuah ayam nampak di kaki. Tuah manusia siapa kan tahu. Wow. Tak apa. Sempat lagi. Kita ada masa seminggu. So 24 korang gaji kan. 24 gaji. Beli banyak-banyak. Alright. Jom untuk episod yang ke-32 kita cari teka gol. Ini lagu mana pula? Okey, suasana di stadium Temenloh tadi. Masa tadi kolek je kan. Sekarang ambil tau. Sudah. Ada arah lah. Jangan tunda lah, tak tunda bila lagi. Nak final dah ni. Okey. Jalan kerja. Okey. Yang ni dah mula buat kerja. Alright. Dia dah mula kerja, dia gantung dah apa yang patut dia gantung. Alright. Dan hari ni ramai tak ramai ni? Hari ni ramai tak ramai? InsyaAllah InsyaAllah ramai. Yang tu dia sakit mata. Okey, jam ke 7. Ada seorang penyokong yang mula nak beli tiket. Bang, saya nak tanya abang. Untuk game malam ni bang. Okey. Keputusan. Pahang 2-0. Pahang 2-0 Kalau betul dapat hadiah tu. Betul. Abang kena follow asal YouTube saya. Ya. Baru abang boleh cari saya. Nak tahu siapa menang atau siapa tak menang. Betul lah, bagi nombor telefon sekarang. Final nanti datang bang? InsyaAllah datang bang. First minute tiket keluar saya beli terus. Abang datang dengan siapa? Saya datang dengan kawan saya. Okey, Palatas jalan episod ke-32. Faham lah weh? Penang. Dah 1-0 dah. Okay, dibuka untuk semasa kedua ni, dia boleh teka lagi. Sampai ke habis, berapa keputusan Boleh penuh? 3-0 akhir. Akhir 3-0. Yakin? Saya yakin. Macam tu 3-0? Boleh, insyaAllah. Main tertidur weh. Tak apa, saya yakin dengan Seri Pahang. Saya boleh tertidur tadi tu. Alah, bayu lah. Aduh. Saya yakin boleh 3-0. Lepas ni, siapa yang? Sarazana dengan Azam. Ya. Azam. Okey. Pesanan kepada orang yang tak beli tiket final lagi. Yang tak beli lagi, pergi lah. Ni kita tak tahu lagi Pahang dia tak season depan. Kalau boleh kita pergi lah. Wajar. Untuk meriahkan suasana dekat Bukit Jalil. JDT dah banyak lah, kita berapa je. Nanti suram lah fan Pahang. Tengok tu. Budak pun boleh seru weh. Korang sana. Aduh. Pergi Okey. Tadi anak kecil. Sekarang ni otak masih berbisa. Saya buka lagi bang
untuk teka bola, teka gol, berapa full time? Full time 2-1. Faham? Mak ada tembul lah pula. Anak nak tembul. Semula 2-1. Kesian Ipan. 2-1. Ha? 2-1. 2-1 Ha. 2-1. Okey bang. Pergi final tak? One hour later. Saya tak pergi. Ada hal. Nasib baik ada hal. Tapi bang, kalau abang tak pergi pun, abang tolong seru penyokong yang lain. Kita baru 11,262 keping. JDT dah 22,000. Tak ingat. Takkan kita nak kurang, takkan kuning kurang dalam stadium. Itulah pasal. Seru lah, tak apa lah. Pada yang ada ke lapangan tu, malah kita ke stadium. Bagilah sokongan. Kalah menang, ada perlawanan. Yo. Kita ni macam ibarat macam Pahang ni macam keris. Tak ada keris Tamin Sari. Wow. Usahakan nak mencederakan dia, usahakan nak membunuh dia, mencederakan dia belum tahu. Tapi bola bulat. Wow. Weh. Saya sekali dapat ayat bahasa berbisa weh. Tapi bang, abang pegang cakap saya, kalau tahun depan Pahang main sini lagi, cari saya, kita menang 1-0 final. Betul bang? Percaya saya. InsyaAllah. InsyaAllah. 2-0. 1-0 sudah. Nanti mengamuk pula Rimar. What? Bro, what are you talking about, man? Dah. Kalau tahu jalan, nak suruh korang, suruh semua orang beli tiket. Tiket? Tiket final lah. Tak ada. Suruh dia orang beli tiket. Beli tiket final sebelum habis. Tak lah habis dah. Belum lagi. Banyak lagi. Bila kau ramai habisnya? Pesanan untuk pemain. Untuk final. Buat yang terbaik. Alamak, itu klise. Bagilah ayat best sikit. Cakap apa lah. Betul. Performance terbaik lah. Buat yang terbaik lah. Okey. Faham nombor 6. Minggu depan kita menang. Berakhir Liga Malaysia 2024-2025 dengan satu permainan yang mungkinlah tak memberansangkan, tapi menariklah sebab gol 3-2 kan. Tapi yang tak memberansangkan sekarang adalah penyokong. Wah, betul punya marah kawan tu ya. Mana korang? Mengah weh. Panjat nak cakap. Tak adalah. Sekarang ni tim ni yang pergi final. Tim ni pergi final tau. Pahang ni pergi final. Hari ni kebetulan my home. So minggu depan final. Kenapa korang tak datang ramai-ramai? Buat satu atmosfera yang baru. Lepas tu bagi semangat gila-gila. Kenapa? Korang ingat kalau lawan JDT pastinya kita akan kalah. Belum tentu lagi. Bola tu bulat. Apa-apa boleh berlaku. Sayang weh. Aku sedih lah sebenarnya. 3 game kebelakangan ni, 4-5 game kebelakangan ni, kita tak sampai 1,000 pun jumlah penonton yang hadir ke stadium. Ish. Aku tak pandang lah pada income yang beli tiket kan. Aku pakai, apa silapnya Apa silapnya? Kau komen kat bawah, macam mana nak suruh penyokong datang stadium. Sebab aku ingat lagi, dulu orang kata, mainlah kat Temeloh. Temeloh ni tengah-tengah. Ramai orang boleh akses. Tapi sama je. Sama. Sedih tu. Sedih. Aku tak tahu cakap apa. Aku rasa macam tadi bukannya perlawanan terakhir. Dah lah perlawanan terakhir kan. Lepas tu dah lah nak tinggalkan Temeloh ni. Sebab tahun depan main kat Darul Makmur dah. Kita bagilah kenangan kat stadium Temeloh. Betul tak? Stadium ni sebenarnya kalau kita dapat satu stadium yang macam ni pun cukup memadai dah sebenarnya. Tiba-tiba cakap pasal penyokong, cakap pasal tiket adalah pasal stadium kan. Aku pun tak tahu cakap apa sebab hari ni aku tak dapat nak jumpa dengan ramai fan untuk teka bola dan kita masih belum ada pemenang. Tapi Palatau Jajalan tidak akan berhenti di sini walaupun Liga dah habis. Palatau Jajalan akan terus berjalan mencari mungkin liga-liga sosial ataupun orang main petang-petang ke terpulang. Okey? Dan aku perlukan sokongan korang untuk support Palatau Jajalan Angka Bayu Go. Sabar aja, Bu. Sabar aja ya? Ya, sabar aja. Sabar enggak juga? Iya ya. Please, kita ada masa lagi. Tolong
tiket belum habis. Okay, belum habis. Kalau korang tekan tak boleh tekan, tiba tak boleh tulis tu habis ke apa, tak. Sebenarnya server down ataupun dia orang tengah buat housekeeping. So kau refresh je. Kalau tiket habis, confirm official akan umumkan. Don't worry about that. Okay? Tolong. Kita penuhkan Bukit Jalil dengan warna kuning. Sebab rasanya EA pun baju kuning kan. So kita kuningkan separuh Stadium Nasional Bukit Jalil demi Pahang Darul Makmur. Dan tidak lupa kepada penyokong-penyokong JDT, penuhkan ruangan penyokong-penyokong JDT untuk kita teruskan sokongan bagi liga kita, demi liga kita. Okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan jalan tidak berakhir, kita pergi ke final nanti. Check it out.